salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faid bin Muhammad Kasyah. Hari ini saya akan menunjukkan 5 kandungan peti tolongan cemas serta fungsi. Pertama, kapas. Kapas ini digunakan untuk membersihkan kawasan luka dan menyerap darah. Kedua, kain kasar. Kain kasar ini digunakan untuk menutup luka, untuk mengelak terkena kotoran. Ketiga, bandej. Bandej ini digunakan untuk memegang kain kasar. Keempat, kain anduk. Kain anduk ini digunakan untuk seperti tangan yang patah, cala di tapak tangan ataupun cala di dahi. Kelima, gunting. Gunting ini digunakan untuk memotong seperti kain kasar atau bandej. Itulah 5 kandungan peti pertolongan cemas serta fungsinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Raihan Rizki Muhammad Sazani. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk merawat luka teriris di dahi. Pertama, saya akan melipat kain anduk. Kemudian saya akan mengikat kain anduk di kepala mangsa. Kemudian saya akan merapikan kain anduk di bahagian hadapan. Dan saya akan mengemaskan kain anduk siap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rasul Ikon bin Muhammad Faidal. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membalut lengan yang patah. Yang pertama, saya akan mengambil kain anduk. Yang kedua, saya akan mek kain ini ke belakang. Akhir sekali, saya akan merapikan tempat yang ini. Inilah balutan lengan yang patah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Iskandar bin Nuzul Fitri. Hari ini saya akan membuat cara-cara membalut kesan cala di telapak tangan. Mula-mula, lipatkan kain anduk di bahagian belakang supaya terlihat emas. Lalu meletakkan tangan di atas kain anduk dan melipat kain anduk di bahagian atas. Lalu melipatnya daripada bahagian kanan dan diteruskan kepada bahagian kiri dan membalutkan kain anduk di tangan. Dan kita akan mengikat kain anduk. Akhir sekali, saya akan mengemaskan kain anduk. Itu saja. Sekian, terima kasih.